Legenda sukan dunia Muhammad Ali pernah berkata bahawa kemenangan atau kekalahan seseorang atlet itu sebenarnya ditentukan jauh daripada pandangan penonton. Ia ditempa di atas padang yang sunyi ketika mereka berlatih sendirian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 18 Mei 2026 bermulalah episod pertama pemburuan pingat di padang SMK Aman Jaya dengan berlangsungnya saringan hari pertama kejohanan olahraga kali ke-40. Di sinilah langkah pertama bermula dan marilah sama-sama kita saksikan aksi pembukaan hari ini. Bersama saya sekarang Cikgu Muhammad Zaki bin Muhammad Elias Omar, Setiausaha Sukan SMK Aman Jaya. Bolehkah Cikgu terangkan acara-acara yang dipertandingkan pada hari ini? Okey, baik. Terima kasih. Untuk acara hari ini, saringan hari yang pertama ni, jadi ada dua acara padang dan dua acara balapan. Acara padang ni melibatkan 4 acara, iaitu lompat jauh, lempar cakra, lontar peluru dan juga lompat tinggi. Untuk acara balapan pula, kita ada acara 100 meter, 200 meter, 400 meter, 4x400 meter dan 1500 meter. Kesemuanya untuk kelas 1, lelaki dan juga perempuan.
Tamat sudah saringan hari pertama yang penuh dengan kejutan dan debaran. Syabas kepada semua atlet yang telah memberikan segalanya di atas trek hari ini. Namun, perjuangan baru bermula. Saringan akan diteruskan lagi esok dengan acara yang lebih sengit. Dari Padang SMK Aman Jaya, saya Nur Imtiaz Azhar Safrina binti Muhammad Syahril melaporkan.